Dia ni sikit-sikit, lepas tu okey dah terus. Maksudnya? Tu lampu, lepas tu start je lah. Terus masuk. Start je terus. Kalau setiap kali bersalah, apa perkara pertama yang Encik buat? Tu lampu, Lagi? lepas tu start je lah. Pernah tahu pasal foreplay? What was that? Tak tahu. Oh, susah ni. Sebab bila setiap kali kita kena pastikan bukan hanya bila kita dah lepas tu kita nak terus nak settle isu kita, tak. Sebab kena faham bahasa tubuh wanita. Kalau kita nak exercise, kita pun kena warm it up. Begitu juga bila bersama. Kita kena pastikan adakah isteri dalam keadaan ready atau tidak. Kita perlu ambil masa untuk memanaskan badan. Which is foreplay lah. Bukan hanya terus selesai masalah kita dengan tusukan, settle, kemudian kita belah ataupun kita tidur. Bukan macam tu. Kena ambil masa. Mungkin start dengan bercakap, mungkin start dengan mungkin start dengan pujian. Itu akan menyebabkan isteri rasa lebih bersedia, bukan hanya semata-mata terus buat. Itu yang salah.